Assalamualaikum sahabat semua. Pada kali ini akan dikongsikan suatu resipi tradisional yang sangat popular dalam kalangan masyarakat kita, iaitu kuih talam pandan. Terdiri daripada dua lapisan yang berbeza, saling melengkapi dari segi rasa dan tekstur. Dalam resipi ini akan menghasilkan tekstur kuih talam pandan yang lembut gedik, ditambah pula dengan penggunaan daripada daun pandan, sememangnya menambahkan lagi aroma dan pastinya menyegarkan. Lapisan atas yang mempunyai rasa lemak masin pastinya menyeimbangkan lagi rasa kuih talam. Bahan-bahan dan cara buatnya mudah sahaja. So, untuk panduan selengkapnya, stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali kita masuk dahulu cara penyediaan bagi lapisan bawah. Sediakan 6 helai daun pandan untuk menghasilkan sebanyak 2,5 cawan jus pandan. Satu setengah cawan gula pasir, kemudian masukkan 2,5 cawan jus pandan yang telah kita sediakan tadi. Masukkan pula setengah cawan santan segar. Satu setengah cawan tepung gandum. Tiga sudu besar tepung ubi. Sekarang kacaukan dahulu sehingga ianya sebati. Sekarang masukkan 1 sudu besar air kapur. Tiga per 4 sudu kecil garam. Sedikit pewarna hijau bagi menaikkan lagi warna adunan. Bila adunan sudah pun sebati elok, sekarang tapiskan dahulu sekali. Hidupkan api yang betul-betul perlahan sahaja, kemudian panaskan dahulu sekejap adunan tadi lebih kurang 3 ke 4 minit. Ataupun panaskan sehingga adunan terasa sedikit berat.
terus boleh tutupkan api. Okey, sekarang boleh sediakan loyang dan tuangkan adunan yang telah kita panaskan sekejap tadi. Baiklah, sekarang dah boleh mulakan proses mengukus adunan. Sebelum tu, pastikan airnya mendidih dahulu macam ni. Kukuskan selama 30 minit. Sementara menunggu adunan lapisan bawah masak, sekarang kita masuk pula pada bahagian cara penyediaan bagi adunan lapisan atas. 1 sudu kecil gula, 1 sudu kecil garam, 1,5 cawan santan segar, sekarang masukkan pula 1,5 cawan air. Masukkan pula 3/4 cawan tepung beras. Dan masukkan 1 sudu besar tepung jagung. Kacau kesemua bahan sehingga ianya sebati. Baiklah, untuk adunan lapisan atas ni sama juga, kita panaskan dahulu sekejap lebih kurang 3 ke 4 minit. Jangan lupa tapiskan dahulu sebelum panaskan adunan. Boleh letakkan juga 1 helai daun pandan. Okey, dah cukup 30 minit bagi proses kukusan pertama tadi. Sekarang, tuangkan adunan lapisan atas yang telah siap dipanaskan sekejap tadi. Sambung kukus sekali lagi, juga selama 30 minit. Baiklah, sekarang dah cukup 30 minit bagi kukusan yang kedua. Bolehlah angkat dan keluarkan untuk disejukkan dahulu. Alhamdulillah, kuih talam pandan yang kita buatkan tadi sudah pun siap sepenuhnya. Sekarang bolehlah keluarkan daripada loyang dan siap untuk dihidangkan bersama seisi keluarga. Untuk potongan kuih ni, sahabat-sahabat boleh ikut kepada kesesuaian cita rasa masing-masing lah. Tekstur kuih talam pandan yang dihasilkan dalam resipi pada kali ini menghasilkan tekstur kuih yang lembut dan kenyal elok. Memiliki rasa pandan yang menyegarkan pada lapisan bawah dan lemak masin pada bahagian lapisan atasnya.
Sememangnya menjadikan kuih talam pandan ni mempunyai rasa yang seimbang dan tidak mudah muak untuk dinikmati. Sejenis kuih yang sentiasa menjadi pilihan bagi majlis kenduri dan bermacam-macam lagi lah. Sesuai juga untuk dijadikan sebagai juadah minum petang dan juga sebagai pencuci mulut. So, setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini. Jangan lupa untuk sentiasa ikuti perkongsian dalam channel ini. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.